Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Balafi bin Anwar, nombor metrik MHP 244050. Kali ini saya akan mempersembahkan satu penyelesaian bagi menangani isu banjir menggunakan pendekatan NABC. Dalam pembentangan yang akan dijalankan, saya akan menunjukkan bagaimana punca berlakunya banjir, manfaat yang ditawarkan dan bagaimana ianya berbeza daripada penyelesaian yang sedia ada. Sebelum itu, saya nak memberitahu NABC ni adalah Need, Approach, Benefit dan Competition. Banjir acap kali merupakan bencana alam dan acap kali memberi impak yang besar kepada kehidupan kita. Banjir selalunya di Malaysia ni melibatkan negeri-negeri di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Namun di sebalik cabaran yang terdapat peluang untuk perubahan dan pembangunan dalam bidang pendidikan dan keusahawanan. Pasca banjir, banyak sektor-sektor utama pendidikan, ekonomi, sekolah dalam bidang pendidikan mengalami satu kerosakan yang amat dahsyat. Menyebabkan pembelajaran terganggu, ekonomi tempatan hancur dan sekolah pun rosak. Namun untuk kita mengkaji lebih dalam lagi, komuniti yang terjejas pun bukan sahaja kehilangan tempat belajar tetapi juga peluang pekerjaan masa depan mereka hilang. Bila kita sekolah ni rosak, akan terjejas masa depan mereka. Ini adalah cabaran besar yang diperlukan dalam bentuk penyelesaian segera dalam bidang pendidikan. Macam mana kita hendak mengubah cabaran ini dalam menjadikan bentuk banjir ni sebagai satu peluang keemasan dalam keusahawanan TVET dan menggunakan pendekatan NABC approach. Di sini keusahawanan TVET memainkan peranan penting dengan mengintegrasikan program keusahawanan TVET. Dengan usahawan TVET ni, kita boleh membantu masyarakat membina semula bukan sahaja rumah mereka tetapi juga kehidupan mereka. Program seperti pembinaan semula rumah dan infrastruktur yang menggunakan kemahiran TVET, pertanian pasca banjir serta keusahawanan digital seperti memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sambil membangunkan perniagaan baru. Melalui kursus-kursus di Universiti Keusahawanan terutamanya, pelajar dapat memimpin projek-projek pembangunan semula yang memberi manfaat jangka panjang kepada komuniti. Dalam kita menelusuri program-program berimpak tinggi ini, terdapat program seperti pemulihan tanaman, pertanian, perkhidmatan, perbaikan peralatan, khususnya kepada kemahiran-kemahiran teknikal penyediaan makanan, keperluan harian adalah contoh terbaik keusahawanan TVET ataupun orang kata menjadi mercu tanda kebanggaan ataupun muka yang kita dikatakan TVET ni. Keusahawanan digital juga memberi peluang kepada usahawan untuk membuka perniagaan dalam talian, menjual produk-produk tempatan atau menawarkan perkhidmatan berkaitan dengan pemulihan ini. Selain itu, latihan dalam bidang keusahawanan hijau dan teknologi alam sekitar juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menangani masalah alam sekitar selepas banjir. Oleh tersebut, untuk persaingan di pasaran, banyak program bantuan pasca banjir yang sedia ada berlaku setiap saban tahun. Namun yang membezakan pendekatannya adalah integrasi TVET dalam membangunkan keusahawanan yang memberi penumpuan kepada pemulihan komuniti. Program kami bukan sahaja melatih individu dengan kemahiran teknikal tetapi menyediakan mereka dengan pelajaran ilmu baru dan peluang perniagaan sebenar yang boleh membangunkan ekonomi tempatan dengan lebih cepat. Setiap yang berlaku ada hikmah, setiap yang banyak mesti ada pelajaran yang kita akan pelajari. Dengan TVET sebagai asas, kita bukan sahaja dapat membina semula infrastruktur dan mengurangkan kos pembinaan, malah kita dapat juga memberi ilmu kepada golongan orang muda dan tua dan juga masa depan yang lebih cerah kepada komuniti ini. Mari kita bersama-sama
memberikan perubahan dalam mengaplikasikan teknologi kemahiran Tibet melalui pendidikan dan keusahawanan yang mempersiapkan kita menghadapi cabaran yang akan datang. Okey, sekian daripada saya untuk video pitching and ABC. Terima kasih. Assalamualaikum.